SME Corp Malaysia menyambut baik dan menyokong inisiatif di bawah Belanjawan 2026 bertemakan Belanjawan Rakyat. Dengan peruntukan sejumlah RM54.9 bilion, belanjawan ini sangat signifikan dalam menyokong agenda penskalaan PMKS sejajar dengan sasaran untuk meningkatkan bilangan firma bersaiz sederhana daripada 1.6% ketika ini kepada 5% menjelang tahun 2030. Kami di SME Corp Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas peruntukan yang begitu besar ini dalam memperkasa PMKS yang merupakan tulang belakang ekonomi negara. Malah SME Corp Malaysia telah diberi kepercayaan dengan menerima peruntukan pembangunan sebanyak RM117 juta bagi pelaksanaan 8 program pada tahun 2026. Sebagai agensi penyelaras pusat untuk pembangunan PMKS di negara ini, SME Corp Malaysia komited memastikan setiap inisiatif di bawah Belanjawan 2026 dimanfaatkan oleh golongan sasar iaitu PMKS. Ini kerana kami yakin bahawa keberhasilan tidak boleh diukur menerusi nilai peruntukan semata-mata. Cabarannya adalah bagaimana memastikan setiap ringgit yang bakal dibelanja dapat diterjemah kepada pelaksanaan yang berkesan. Kami akan terus memperkukuh penyelarasan bersepadu bersama kementerian dan agensi serta kerajaan negeri melalui mesyuarat Sekretariat Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan serta Pelan Tindakan Bersepadu PKS. Belanjawan 2026, belanjawan untuk semua.